Adakah semua zakat ni kita wajib bayar? Tak. Kita mampu baru bayar. Dia kalau orang tu susah, kita bayar zakat kat dia. Bukan kita bagi duit kat dia, suruh dia bayar zakat. Jadi kalau bandingannya adalah ibadat korban, kalau orang tu susah, kita buat korban, bagi daging korban kat dia. Bukan buat nama dia sebagai peserta korban. Ibadat ni untuk orang yang berkemampuan. Kemudian merdeka, hamba yang boleh buat korban hanya hamba muba'ab. Ni tak ada isu, saya tak ada hamba di sini. Kemudian mukallaf, apa makna mukallaf? Aqil baligh. Anak Ustaz Aidil ni. Nama apa dia? Uwais nak buat korban boleh tak? Uwais? Dia dapat duit raya baru ni. Dia pergi raya kata, dapatlah tengah 2,000. Pak dia kata, hang duit banyak dia kata, cik nak buat korban. Boleh tak? Tak boleh. Selagi dia ta'aqil baligh. Walaupun dia mumayyiz, tak boleh. Lagi Rashid. Rashid ni adalah orang yang mempunyai akal yang sempurna dan boleh menguruskan perbelanjaan wang ringgitnya, hartanya dia boleh urus sendiri. Orang yang tidak Rashid, tak sunat buat korban. Orang gila. Termasuk juga orang yang mahjur. Iaitu orang yang muflis. Utang pun tak boleh bayar habis, dia nak pergi buat korban pula, muflis. Kemudian yang sunat buat korban lagi berkuasa. Apa makna berkuasa? Berkemampuan. Maka tidak sunat orang yang tak mampu pulun juga nak buat korban. Ataupun kita pulun juga bagi dia buat korban. Dia tak mampu, orang miskin. Kita pulun juga nak suruh dia buat korban. Tak disunatkan. Jadi kalau ada orang miskin, tuan-tuan nak bantu dia dengan korban, tuan-tuan buat korban, bagi daging korban ke dia. Jangan bubuh nama dia sebagai peserta korban. Boleh lah, tapi wallahualam, bagi pandangan saya yang dhaif ini, lebih tepat adalah kita membantu dia dengan memberi daging korban yang banyak kepada dia, walaupun sampai dia jadi kaya. Macamlah jiran kita nak bayar peterah, tak ada duit. Dia dengan keluarga dia, peterah RM10 tapi tak ada. Ada orang susah. Kita nak tolong dia, macam mana? Bagi duit ke dia, suruh bayar peterah. Itu tak kena. Cara dia, bayar fitrah bagi kat dia. Tidak.